apa yang saya beritahu kat sini adalah setiap platform adalah berbeza-beza. Dan strategi untuk berniaga dekat Thread pun berbeza dengan berniaga dekat TikTok. TikTok fokus kepada konten video. Thread fokus kepada konten copywriting. Dan Thread adalah behavior dia suka mengumpat. Suka tanya pendapat. Tak betul ni. Korang bertanya, hari ni saya, contoh lah, paling ni strategi Thread korang cakap je, apa pasal rumah tangga korang, dan korang tanya pendapat, confirm Thread tu, mesti beratus-ratus ribu view, confirm. Hari ni saya ada bergaduh dengan suami, sebab tak bagi dia minum air, apa pendapat korang? Confirm viral. Tu Thread. Serius ni, sebab akan ada banyak terpaling memberi nasihat dalam tu. Yes. Dan dekat situ, kali dia selit, letak link-link Shopee ataupun link-link TikTok, betul tak betul? Itu Thread punya strategi. So, nak berniaga dekat sebuah platform, kita kena tahu platform tu bagaimana. Kalau dekat IG kita buat macam tu, Assalamualaikum, saya suami saya bergaduh dengan suami saya pagi tadi sebab tak bagi dia air. Apa pendapat korang? Confirm lagi bodoh lah korang nampak kat Instagram tu. Faham tak? Tapi dekat Thread ni berbeza. Abu Muhammad Muhammad